Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Syaimat binti Hairi, merupakan anak baik lagi cerdik dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim II, Pasmas Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBB 3236. Anak rusa bermain di hutan, melompat liang di pagi hari. Salam mesra saya titipkan, membuka madah bicara hati. Menuntut ilmu di Mekah adalah karya penuh estetika disusun penulis Ustaz Zamri bin Isa dengan penuh rasa kasih dan cinta akan ilmu agama. Karya ini disusun melalui pandangan penciptaan Imam Syafi'i di awal hidupnya dalam buat pilihan untuk menjadi seorang ulama. Walaupun penulis bukanlah seorang penulis tersohor dan terkenal dalam dunia penulisan, namun beliau adalah seorang yang aktif dalam menyusun naskah-naskah keagamaan tentang ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Saya teruja untuk berkongsi dari buku Menuntut Ilmu di Mekah yang menceritakan hidup Imam Syafi'i, salah seorang imam besar disegani dan pelopor mazhab Syafi'i yang di panduan jurisprudensi Islam sehingga kini. Membawa tema kecekalan dan ketabahan dalam menuntut ilmu, buku ini syarat dengan nilai dan bagaimana berguna kepada kita untuk membina kekuatan diri dan mental dalam menuntut ilmu. Buku ini diterbitkan oleh MBK Bakti Enterprise pada tahun 2018. Mempunyai 64 muka surat bercetak dan sisa kandungan sebanyak 6 bab. Membuka bicara hari ini, kita saya mengajak semua untuk sama-sama kita berimajinasi dalam mendalami sesi buku pada kali ini. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup Imam Syafi'i, salah seorang ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal kerana kecekalan dan ketabahannya dalam menuntut ilmu agama. Imam Syafi'i tumbuh dalam kemiskinan setelah ayahnya meninggal dunia. Ibunya kemudian membawanya ke Mekah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Pada mulanya, minat Imam Syafi'i sebagai seorang penyair disekat kerana bimbang akan akhlak dan budi pekerti Imam Syafi'i yang mungkin akan dirosakkan kerana rasa bangga dan angkuh beliau dengan ilmu yang ada. Dengan semangat menuntut ilmu yang tak mudah ditewaskan, Imam Syafi'i menunjukkan kecerdasannya dengan menghafal Al-Quran dan mempelajari pelbagai disiplin ilmu agama seperti tafsir, hadis dan fiqh. Perjalanan menuntut ilmu membawanya ke pelbagai kota besar seperti Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad dan Mesir. Di setiap tempat, beliau belajar dari para ulama terkemuka dan dalam pemahamannya tentang hukum-hukum Islam. Melalui perjalanan hidup Imam Syafi'i yang dicekam oleh buku ini, pengajaran utama yang dapat kita belajar di sini adalah pentingnya kita untuk mendapat keredaan daripada ibu dan bapa kita agar apa sahaja keputusan yang kita buat akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketabahan ibu Imam Syafi'i dalam mendidik anaknya jua wajar diperhormatan kerana dalam kemiskinan yang mencengkam, ibunya sentiasa mendorong beliau dalam menuntut ilmu. Kerana hanya dengan ilmu, seseorang mampu menggoncang dunia. Adab yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i dalam perbahasan maupun perbincangan menunjukkan ketinggian budi pekerti seorang murid kepada gurunya. Walaupun susmana ilmu di dada, ingatlah apa yang kamu tahu itu datangnya dari insan yang bernama guru. Pada pandangan saya, dalam cerita gaya bahasa yang ditunjukkan dalam buku ini mudah difahami dan senang untuk dinilai dengan ilmu pengajaran yang berguna kepada kita, terutamanya bagi golongan remaja. Mengilustrasikan suasana tawas di Masjidil Haram dengan pemilihan warna yang menarik minat semua lapisan buku pembaca untuk merungkai apakah isi yang ditulis penulis mengenai tajuk menuntut ilmu di Mekah. Penjelasan ini juga disusun dengan baik, di mana jalan penceritaannya tersambung dengan jelas di setiap bab. Perakhiran cerita ini menerbitkan rasa rendah diri sebagai seorang insan. Menuntut ilmu itu ada di segenap ceruk dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajipan ke atas setiap Muslim. Jadikan kisah ini sebagai kisah inspiratif kepada kita dalam usaha kita membaiki diri sendiri. Dari jalan penceritaan, saya dapat mengimajinasikan kehidupan masyarakat di Mekah dan Madinah serta kemiskinan tegar yang dirasai Imam Syafi'i yang tidak mampu saya bayangkan. Persoalan, adakah mampu saya menjadi seorang cekal sepertinya juga bermain di minda? Akhir kata, pesanan dari Imam Syafi'i, kebaikan memperingatkan kita untuk tidak berputus asa dan teruskan berjihad dalam menuntut ilmu kerana hanya dengan ilmu kita mampu membuat perubahan dalam hidup kita. Sekian, terima kasih.